Ajarkan dia tentang fiqh agama, faham tentang agama, ajarkan dia tentang takwil. Sebab tu kita duk bising buat akidah Asy'ariyah, Wahabi lah apa semua, takwil salah khalaf. Sedangkan Nabi doakan Ibnu Abbas untuk pandai ilmu takwil, mentakwil Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas ni dia kontra dengan Ibnu Umar. Ibnu Abbas yang kata, yang tegur dia kata, kamu tak ada urusan, tak payah tambat unta, lalu je. Kesan dia fiqh Ibnu Umar dan fiqh Ibnu Abbas, dia dua cara yang berbeza. Satu hadis Nabi sebut laulam asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalaulah sekiranya tidak menyusahkan umat aku, nescaya aku wajibkan mereka untuk bersugi. Jadi macam mana nak bersugi? Nabi pakai kayu sugi. Kalau fiqh Ibnu Umar, wajib pakai kayu sugi. Kalau fiqh Ibnu Abbas, matlamat bersugi itu nak membersihkan mulut je. Jadi pakailah Colgate. Pakai beruk gigi. So itu beza. Ni pendekatan yang menjadikan fiqh berbeza mengikut mazhab sampai sekarang lah. So Ibnu Umar ini, ketika adanya Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi, Nabi dah tak ada zaman, saya tak ingat zaman khalifah mana, tetapi Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi ni gubernur. Dia tabi'in lah. Tapi hampir ijma' lah ulama' mengatakan dia ni fasik, gubernur yang fasik. Ungkapan popular Hajjaj ini, dia kata ra'aitu ru'usan qad aina'at. Aku melihat kepala-kepala yang sudah masak ranum. Dia tengok rakyat jelata ni macam buah yang masak ranum lah. Dah masak kira nak petik lah. Jadi jangan melawan cakap aku pancung lah. Okay. Gitulah. Sampai sahabat pun, Zubair Al-Awam ke Abdullah bin Zubair pun mati di tengah Hajjaj ni. Lalu disumpah oleh sahabat ini, moga-moga Allah menjadikan akulah mangsa takhir dia. Dan memang itulah yang takhir. Yalah, zaman sahabat ni macam-macam lah kan. Jadi itu yang berlaku, majlis tahkim dan sebagai apa, masalah yang fitnah yang berlaku di zaman sahabat. Kita hari ni kalau tak mengaji sirah, jangan duk hurai sangat cerita sahabat ni. Sebab sahabat ni Allah iktiraf dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ini redha dengan Allah dan Allah redha dengan mereka. Makna Ahli Sunnah wal Jamaah menganggap sahabat semuanya dia generasi terbaik. Memang Nabi sebut 3 generasi terbaik. Dan sahabat ini, pandangan sahabat ini bukan boleh di lekeh-lekeh yang gitulah. Boleh kata kita terima semua ijtihad sahabat. Jadi dia tak sama. Habis sampai berbunuh-bunuh, itu ijtihad masing-masing, bukan bergaduh, tapi ijtihad. Ijtihad ini salah dapat 1 pahala, betul dapat 2 pahala. Nabi sebut man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajran wahida. Ijtihad mesti daripada mujtahid. Ramai ulama, terutama zaman ini, dia ulama tapi dia bukan mujtahid. Sampai sekarang ni ulama kata mujtahid dalam bentuk kolektif. Seorang-seorang jadi mujtahid mutlak memang tak nampak jalan lah. Ilmu yang terlalu banyak berkembang, persoalan dunia yang macam-macam. Contoh mujtahid mutlak hari ini pun
dia tak boleh nak kata boikot ni macam mana pun khilaf satu dunia. Sebab itu sekarang boikot, yang lebih boikot orang Eropah. Orang Islam ni korang. Kita duk sibuk lagi cerita pasal KFC, McDonald ni bayar zakat banyak. Terliur sangat zakat tu. Walaupun sumbangan kepada Israel tu banyak juga. Tak tahu mana satu banyak. Tapi cerita je, ada syekh ni rajin sedekah. Tiba-tiba dia penampar kita. Orang kata kamu jangan marah walaupun dia nampar kamu, tapi dia banyak bersedekah. Sedekah lah kan. Yang nampar aku pasal apa? Dia lain. Sebab itu banyak benda kalau nak buat fatwa ni kena tengok satu-satu. Jangan ikut suka kita je. Bukan ikut emosi. Kena ikut ni kan. Ada sentimennya juga. Tapi kena tengok secara ni menyeluruh. Ibnu Umar ni ketika Hajjaj, gubernur yang fasik ini, dia jadi imam. Dia walaupun dia fasik tapi dia alim. Dia bukan macam kita. Pemimpin sekarang ni udah jadi pemimpin pun tak mengaji lagi. Macam fasik ke apa, kita je tahu, orang kampung tak tahu. Boleh ikut belakang supaya tidak timbul perbalahan, tak timbul fitnah dan perpecahan di kalangan masyarakat. Balik ada Rashid dan mahjur atasnya dengan sebab mubazir. Mahjur ni orang yang dihajar, ditahan pengurusan harta. Dia ada beberapa sebab. Antara sebab yang banyak dibincang dalam fiqh, mahjur alaih bisafih. Safih ni dungu. Sebelum pada nak itu, dia kata untuk imam fasik makruh kan. Kalau lah sebab ada orang kadang-kadang ada orang kata hukum macam-macam dah. Tuan Air fasik macam mana ni ke mana? Dia macam ni, Tok Naib tidak menikahkan orang, dia mendaftarkan pernikahan orang. Melainkan Tok Naib menjadi wakil kepada wali. Wakil. Sedangkan dia fasik orang tahu dah. Okey. Wali fasik pun kejap lagi kita jumpa. Apa hukum wali fasik? Syarat wali tidak perlu adil. Dia tidak boleh fasik saja. Tapi kalau ada fasik macam mana? Maknanya dia Tok Naib bukan kerana Tok Naibnya, kerana wakil walinya. Okey, kejap lagi. Okey. Ada baris bawah tu. Dan mumbazir tadi kan. Mahjur alaihi, orang ditahan pengurusan harta dia kerana banyak membazir. Ramai lah sekarang ni. Kita tengok apa orang yang multi millionaire lah apa, kadang dia tunjuk gudang kereta dia, Lamborghini dia 30 kat 50 dalam garajnya. Confirm tak bawa punya. Rotek saja tak tahu berapa ratus ribu juta setahun. Buang saja je duit dah tak tahu nak buat apa. Ada orang yang yelah, orang kaya ni, saya kata kaya tak semesti cerdik Sebab tu kalau orang kaya buat rumah, confirm 20-30 juta. Gamak mereka sekaki persegi berapa ratus ribu dah. Rumah kita
100,000, 150,000 siap dah. Yalah, adalah barang-barang yang mewah tapi melampau-lampau sangat. Ya benar ke harga tu? Maknanya orang buat rumah kita, dia pun tahu kalau mahal, kita pun tak lalu nak bayar. Tapi bila orang kaya ni, dia bubuh lah harga apa pun, bayar saja. Tuan-tuan bayang, kereta harga 1 juta, apa nama? Mahal ke? Tak, kereta biasa je. Tuan-tuan pernah naik kereta 1 juta? Saya pernah lah 2 kali. Kereta Mercedes 1 juta harganya.